Selamat pagi, saya Cikgu Syarni. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 mengenai semantik untuk pelajar STPM semester 3. Selamat datang ke video ini mengenai bab 1, semantik. Dalam bahagian kedua ini, kita akan membincangkan konsep asas semantik, jenis-jenis makna leksikal, serta perkaitan makna antara leksikal. Konsep semantik berasal daripada perkataan Yunani, sema, yang bermaksud tanda atau lambang. Secara dasarnya, semantik adalah kajian sistematik dalam linguistik yang mengkaji makna dalam hubungan perkataan dengan apa yang dirujuknya. Pelbagai tokoh telah mendefinisikan semantik. Plato melihatnya sebagai acuan dalam minda, sementara Ogden dan Richards menekankan hubungan antara simbol, pemikiran dan objek. Stephen Ullman pula menggunakan ciri nama, makna dan benda. Terdapat dua jenis makna leksikal yang difokuskan, makna denotatif dan makna konotatif. Makna leksikal adalah makna tersurat bagi sesuatu perkataan yang merujuk kepada objek atau benda secara langsung. Makna denotatif atau makna literal adalah makna sebenar sesuatu perkataan yang difahami UMUM, seperti contoh buku atau almari yang merujuk kepada objek nyata. Makna denotatif juga dapat dilihat dalam contoh frasa. Contohnya, kaki ayam merujuk kepada anggota badan haiwan dan telinga kuali merujuk kepada bahagian tepi kuali untuk memegang. Seterusnya, makna konotatif atau bukan literal. Ia adalah makna tambahan atau tersirat yang difahami melalui konteks, situasi, atau simpulan bahasa dan bukannya dinyatakan secara langsung. Contoh konotasi melibatkan metafora dan simpulan bahasa. Welcome back boleh bermaksud lelaki yang suka memikat, bunga untuk gadis, dan singa menggambarkan sifat yang garang dan berani. Sesetengah frasa mempunyai dua makna, kaki bangku, mulut tempayan, dan seperti anjing dengan kucing. Semuanya membawa maksud denotatif asal dan makna konotatif yang difahami secara kiasan. Kita kini beralih kepada perkaitan makna antara leksikal. Ini melibatkan hubungan sinonim, antonim, hiponim, homonim, polisemi, dan meronim. Homonim adalah kata yang bentuknya sama, tetapi maknanya berbeza. Ini merangkumi aspek sebutan, ejaan, atau kedua-duanya yang juga termasuk dalam kategori homofon dan homograf. Mari kita lihat contoh. Sedang sebagai homonim, kuota dan kota sebagai homofon yang sebutannya sama tetapi ejaan dan maksud berbeza, serta bela sebagai homograf yang ejaan-nya sama tetapi sebutan dan maksud berbeza. Akhir sekali, polisemi. Ini adalah satu perkataan yang mempunyai banyak makna yang saling berkaitan. Contohnya perkataan besar yang mempunyai pelbagai maksud seperti ukuran, kepentingan, kedewasaan, atau jumlah. Contoh lain bagi polisemi ialah perkataan jatuh. Ia mempunyai 8 makna berbeza bergantung kepada konteks ayat, daripada gugur sehinggalah menjadi sakit. Seterusnya ialah meronim. Konsep ini merujuk kepada hubungan bahagian atau anggota daripada sesuatu yang keseluruhan yang dikenali sebagai holonim. Contohnya, tingkap dan pintu adalah meronim bagi rumah, manakala akar serta dahan adalah meronim bagi pokok. Sebagai rumusan, video ini telah membincangkan topik utama dalam bab semantik, termasuk makna leksikal seperti denotatif dan konotatif, serta pelbagai hubungan makna seperti sinonim, antonim, hyponim, homonim, polisemi, dan meronim.